Ini baru besar-besar bas. Kisahnya anak saudara aku nampak sesuatu yang berkilat lalu menjerit, "Pok Su, ada ular. Kotak peti ais tu tempat kucing asah kuku dia. Lepas ni memang kena buang lah." Tengok dekat side sebelah baru nampak kepala dia. Dia nak turun ke sangkar kucing yang kosong. Aku tolak kepala dia. Dia naik atas pula. Aku tak tahu nak buat apa. Aku call 999. Dia link ke Jepam. Jepam datang 5 orang. Laju diorang ni sampai tau. Masa ni dah maghrib lah. Diorang tengok masa tu macam agak susah lah. Sebab bumbung lama kan, takut pijak repot pula. Sebelah bumbung baru. Tapi abang ni memang rare. Dia panjat juga. 3 orang dekat dalam, 2 orang dekat luar. Nak ikat kepala dia, dia tak nak masuk Badan besar gini memang sempit pula. Memang mencabar. Lebih kurang 20 minit je. Memang pantas lah Jepam ni tengok. Ini kali kedua Jepam datang rumah. Yang lepas senang sikit lah sebab dia kat bawah kan, dekat bawah sangkar tu. Kali ni dia tersepit dekat bumbung tu. Memang susah nak dapatkan kepala dia. Akhirnya abang yang dekat atas bumbung berjaya menangkap kepalanya dan dapat menarik keluar dengan bantuan rakan-rakannya yang di dalam rumah dengan menolak-nolak badannya yang besar tu. Yang tak reti nak diet tu, tolak. Akhirnya berjaya juga ditarik keluar dan menurunkan ke bawah. Hush, ini kalau terlepas ke tanah ni memang aku lari lintang pukang lah Tengok tu, dah turun pun dia belit-belit besi tu. Dia punya grip memang kuat Hush, ini baru lepas makan apa lah Tapi ni mesti tengah lapar ni. Mesti dah ada bau kucing. Sebab abang Jepam tanya ada kucing tak kat rumah. Mesti ular sawa ni peminat kucing number 1. Sebab kucing aku suka pergi kebun. Bawa balik member dia ni. Aduh mai. Akhirnya berjaya juga ditangkap. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang-abang dan akak-akak Jepam yang sangat cekap dan pantas dan efisiennya. Terima kasih bang. Terima kasih kak. Dia balik dulu. Dia orang bawa ular tu naik ambulans. Keesokan paginya aku cari kucing aku. Sebab risau je. Bunyi ngiau ada. Tapi rupanya dia kat bawah rumah. Takut nak masuk dalam rumah. Aku ambil dia, bawa masuk dalam rumah, kasih makan. Tapi tengok dia punya risau dan trauma tu. Nampak benda tu. Semoga lepas ni tak ada ular lagi yang masuk. Okay, bye bye.